Bismillah. Assalamualaikum. Geng, jumpa lagi kita dalam huraian kali ini. Hampa sihat ke tu? Tenang Satnah. Ambil nafas dalam-dalam. Pernah tak kita terfikir macam mana roh dan kewujudan alam ni dizahirkan berperingkat-peringkat dari pencipta kita? Hari ini, kita nak rungkai kefahaman tentang 7 tahap kejadian atau martabat 7 berserta satu aplikasi mudah dalam hidup kita. Kami nak bawa kita semua selami satu konsep dari kearifan silam dan tasawuf, iaitu martabat 7. Konsep ni sebenarnya menerangkan tahap-tahap penzahiran alam semesta yang maha luas ni. Asal penzahiran ni dipanggil tajalli. Tajalli ni maksudnya pancaran dari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sebenar tajalli ni, geng, bukanlah bermakna pencipta kita tu bertukar wujud. Jangan salah faham tau. Tapi ia adalah kemunculan atau penzahiran sifat-sifat kesempurnaannya yang melimpah ruah. Ia umpama sinar kekuasaannya yang menerangi setiap pelosok ruang dan masa. Berbekalkan konsep pengajian Tauhid Sifat 20, kita wajib pegang kuat pada perbezaan mutlak antara pencipta dan makhluk ciptaannya. Benda ni jangan sama sekali dicampur adukkan. Ini benteng tauhid kita yang paling utama. Kita kena semat sungguh-sungguh dalam dada, pencipta itu hakikatnya berdiri dengan sendirinya, qadim dan kekal mutlak. Manakala kita ni, makhluk alam semesta ni, wujudnya kita sangatlah bersyarat, sangat lemah dan sentiasa terikat dengan kebergantungan. Jadi, zat pencipta tak akan pernah bercampur atau bertukar sama sekali menjadi zat ciptaan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat dan sama. Bila kita perhati betul-betul, pada hakikatnya bila hampa rasa hampa tu kuat, bila kita rasa kita ni ada kehendak, berilmu dan bernafas ni, semua ni sebenarnya bukan hak milik kita pun. Badan kita ni ibarat bekas yang kosong saja, geng. Ia cuma cermin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang bekerja dan meminjamkan sifat-sifatnya untuk menggerakkan jasad fizikal hampa lah ni. Kedil sungguh kan kita ni? Maksud sebenar konsep martabat 7 ni menceritakan bahawa segala yang wujud ke alam yang luas ni sebenarnya melalui 7 tahap penzahiran. Perjalanan ni bermula dari alam rahsia ketuhanan yang paling dalam sehinggalah perlahan-lahan ia menzahir turun berperingkat melalui alam roh, melepasi alam misal dan akhirnya terbentuk teguh melekat kat alam fizikal yang kita nampak dan kita boleh rasa lah ni. Semuanya teratur, cantik. Masuk bahagian 4, analogi hakikat antara matahari dan pelangi. Satu contoh harian yang sangat mudah untuk hampa faham benda ni adalah ibarat cahaya putih matahari dan 7 warna pelangi. Cuba hampa bayangkan pelangi yang cantik sangat lepas hujan tu. Pelangi yang berlapis-lapis warna tu wujud dan terzahir hanya kerana adanya sumber cahaya yang memancar dari matahari. Kalau tak ada cahaya matahari tu, tak akan wujudlah pelangi. Macam itulah kewujudan jiwa dan alam semesta kita ni. Kita sentiasa bergantung dan diliputi sepenuhnya oleh rahmat pencipta kita dalam pelbagai peringkat penzahiran. Tapi geng, kena ingat sungguh-sungguh, sampai bila-bila pun pelangi yang hina tu takkan sesekali berubah zat menjadi matahari tersebut. Walau setinggi mana rohani kita terbang makrifat, kenal Tuhan, makhluk tetap makhluk, hamba tetap hamba. Lepas alam ni terzahir lapis demi lapis kan, kita kena faham pula apa tujuan utamanya. Di mana sebenarnya kedudukan kita sebagai manusia dalam rantaian 7 tahap kejadian ni. Tahap penzahiran ni terus berterusan sehinggalah zahirnya manusia ke alam fizikal ni yang dipanggil sebagai insan kamil. Manusia pada hakikatnya adalah kemuncak perwujudan tajalli atau penzahiran pencipta yang paling sempurna. Insan kamil ni umpama mikrokosmos, sebuah alam kecil yang menyatukan rahsia seluruh cakrawala. Kita dihidupkan sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat keindahan ilahi supaya kita dapat jalankan amanah yang sangat berat sebagai wakil atau khalifah ke atas muka bumi ni. Tugas kita nak bawa kasih sayang, bawa keadilan dan betul-betul ikut jejak langkah murni kekasih kita, Nabi SAW. Namun macam ni lah geng, bila kita dah mula selami bab rohani yang mendalam macam ni, jangan sampai hampa rasa nak terbang tinggalkan bumi. Kehidupan fizikal kita lah ni perlu diikat kuat dengan peraturan yang jelas. Kita tak boleh sewenang-wenangnya tinggalkan kulit semata-mata sebab rasa dah jumpa isi.
Geng, sebaliknya, kita patut mula gilap lagi kualiti amalan kita. Carilah Tok Guru Mursyid untuk betul-betul alami perjalanan ni. Ingat, termo yang tertulis kat skrin ni bukan sekadar untuk disuap ke otak, tapi perlu dirasa dan dialami di hati. Alhamdulillah. Syurga ni tinggi, geng. So, selamat mendaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Di dalam lubuk hati mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di